kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Bandar Bidayuh Huni bukan hanya merupakan satu bandar yang indah. Ia tentang bagaimana kehidupan kita berkembang dalam keadaan yang sihat, selamat dan seimbang di dalam bandar ini. Di Alustar, ruang hijau seperti ini merupakan nadi kesejahteraan bandar. Tempat rekreasi seperti Taman Jubilee Emas ini merupakan tempat masyarakat mengambil masa untuk meluangkan waktu bagi bersenam, mengambil udara segar dan melakukan aktiviti pada setiap hari. Pengangkutan yang cekap memudahkan pergerakan penduduk. Laluan bas yang tersusun, laluan basikal dan jalan yang selamat membantu kita bergerak dengan lebih mudah dan mesra alam. Fasiliti komuniti dan pendidikan yang lengkap menjadikan bandar ini merupakan bandar yang terbaik untuk belajar dan juga membesar. Semua golongan komuniti masyarakat boleh menikmati suasana harmoni yang terdapat di sekitar bandar Alustar. Assalamualaikum bang, hari ini saya nak tanya abang, apa pandangan abang apabila pertama kali datang dekat Alustar ni bang? Bagi saya lah, bandar Alustar ni tidaklah sesibuk yang macam kita sangka lah. Tidak macam Sungai Petani. Bandar yang tenang dan tak sibuk sangat. Cantik, Santai. bersih. Pagi tadi saya tengok, ingat tak ada orang kerja kan. Sebabnya jalan menang je, dekat tepi lain pun tak ada kereta kan. Jadi Tuan apa rasa bandaraya ni merupakan satu bandar yang selamat tak ataupun memenuhi ciri-ciri keselamatan yang sepatutnya macam tu? ya, saya setuju dengan kenyataan orang selamat. Kalau siapa yang nak pergi bandar tapi tenang di Alustar. Tapi suasana dia meriah lah waktu malam. Tengok banyak lampu semua kan. Jadi saya nak dengar cadangan daripada tuan dan puan apa yang pembaruan yang boleh dilakukan. Contohnya salah satu. Kena banyakkan lagi rekreasi. Rekreasi untuk kanak-kanak untuk keluarga lah, untuk keluarga kan. Kita merupakan sebahagian daripada bandar ini. Dengan tanggungjawab dan kerjasama kita semua, kita dapat menjadikan bandaraya ini sebagai satu bandaraya yang harmoni dan juga lestari, menuju Kedah yang lebih sejahtera, nikmat untuk semua. Sekian, terima kasih.